Pertamanya, keputusan untuk bertanding kat Puteri Wangsa ni, last minute punya keputusan. Yang PM call saya pukul 11 malam. Itu jam saya ada meeting dengan duta-duta negara asing lah. Kita dinner, saya tak perasan. Tiba-tiba dah pukul 11.30 ni, ini miss call daripada bos lah. Terus call balik kan. Kata bos, sorry lah, saya ada meeting dengan, dia kenal lah duta-duta tu, dia biasa dia kata, Mazli, dia kata, we need to win this election. We stand a very high chance to form a government in Johor. Oh good, don't worry boss, dia kata. Ketua cabang, saya dekat Sempang, saya dah prepare ground apa semua. Dan kita try, kalau dapat Don dan Layang, insyaAllah saya dah ready. Okay, dia kata you kampung kat Johor kan? Kat Johor Baru, dia tak bilang Johor. Yang bilang Johor ni, kita orang Johor kan? Kata, you kampung Johor Baru kan? Mana kampung? Saya kata kampung saya, Kempas pun tempat mainan saya. Lakin itu tempat sekolah, tempat saya punya merayap. Kalau kawasan Puteri Wangsa, ini tempat saya jual pasar malam. Tempat saya merayap juga. Saya tak merendak dekat situ. Budak baik kan? Tapi tempat yang kita pusing-pusing lah. Kalau Setulang pun itu ya. Okey, dia kata Setulang ni beyond kita punya ni lah. Lakin you tu. Okey, dia kata you go to Puteri Wangsa. Dia kata tu, you biasa tak? Biasalah, apa tak biasa. Memang kalau balik kampung itu kita pergi je. Okey, masuk kat situ. Just like that, sebagai ahli parti, sebagai orang yang dedikasikan diri untuk berkhidmat kepada rakyat, I take that challenge lah. Saya ambil lah. I sir. Aku pada ketua. Yalah. Sebab dia lebih tahu perancangan. Kita ahli ni ikut kan. Jadi I sir. Cuma dia kata it's not going to be easy. Dia kata although there's we have a core supporters, good ground for our supporters there, but election is election. Jadi dia kata you need to work hard. Boleh bos. Anything you ask me to do, as long asalkan saya berkhidmat kepada negara, berkhidmat kepada rakyat, apatah lagi balik kampung saya sendiri untuk berkhidmat, saya kata I take this challenge. The rest is history lah. Okay. Adakah dia tempat selamat? Saya kira dalam pilihan raya tak ada istilah tempat selamat. Dia macam-macam boleh berlaku. Dan macam-macam. Perubahan itu begitu dinamik. Tak boleh orang bilang, okey, ini tempat selamat. Esok jadi tak selamat. Banyak berlaku. Dia bilang, oh ini tak ada can. Lain tahu-tahu menang. Ini banyak yang berlaku. Ingat 2008, kan? Pusmin pun masuk, boleh menang. Dia pun tak sangka. Ada yang masa. Macamlah 2022 kat Belah Utara. Kita ingat ada separuh yang daripada parti yang lain lah. Dia pun ingat main-main, tahu-tahu menang. Kan? Politik ni lain, dia punya sipirnya. Jadi tak ada istilah selamat, tak ada istilah tak selamat. Yang penting kita buat kerja, yang penting kita jumpa rakyat, yang penting kita yakin kepada rakyat bahawa kita akan berkhidmat untuk mereka dan bersama mereka selepas pilihan raya lepas menang nanti.